kita punya EM dan kita telah kita biarkan dia. Jadi ni dalam ni ada air hujan kena pakai air tanpa klorin. Air hujan tanah. Tentukan 1 liter 1 ml lah. 1 ml ni 1 liter air hujan. Jadi kita agak-agak lah campur di dalam ni. EM yang baik dia bau masam-masam sikit, bukan bau busuk. Okey. Okey, ni dah kita campur kan air hujan. Dia macam warna macam keruh-keruh sikit. Jadi sekarang kita nak sembur dekat kita punya tinja puyuh supaya dia menghilangkan bau dia. Rinjis ya. Gaul sikit. Okay. Kemudian kita biar je macam peram bagi bakteria tu buat kerja dia. Dia akan mengurai najis tu supaya bau tinja puyuh tu hilang. InsyaAllah esok kita boleh guna, masuk guna tu bau tu hilang.